Jawapannya memang tak boleh. Kalau ikut pusingan jam, data tak keluar. Kalau data tak keluar, macam mana kita nak ambil data-data lah? Begitu juga kaset. Kaset sama ada kepala di atas ataupun kepala di bawah, sudah ada kaset mengeluarkan bunyi dengan cara mengikut pusingan tawaf. Yang ini kepala di bawah. Begitu juga kalau kita tengok ni alat rakaman di radio-radio lah, saja radio, iaitu dia merakam ikut pusingan tawaf dan dia play pun ikut pusingan tawaf. Begitu juga dengan propeller kapal. Dan saya paling teruja sekali gambar ni, iaitu kincir angin di negara Belanda. Cuba perhatikan, kincir angin ni dia berpusing mengikut pusingan tawaf. Hebatnya negara Belanda ni, dia cipta kincir angin. Datanglah angin dari mana pun, kipas dia tetap akan berpusing mengikut pusingan tawaf. Maksudnya, katalah angin datang daripada kiri, bodi kincir angin berpusing ke kanan, kipas pusing ikut tawaf. Kalau angin datang daripada kanan, bodi pusing ke kiri, kipas ikut tawaf. Sebab apa dia buat itu? Sebab untuk mendapatkan tenaga ataupun elektrik. Rupanya arus elektrik kita ni, dia berpusing mengikut pusingan tawaf. Dia tak berpusing. Sebab tu kita panggil alternative current ataupun AC, arus ulang alik. Dia mengikut pusingan tawaf. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kipas angin di rumah kita, di pejabat, di masjid, semua kipas angin berpusing mengikut pusingan jam. Perasan tak? Kalau ada kipas angin yang pusing ikut pusingan tawaf, ada. Tapi yang kecil, dia selalu orang letak dekat dapur ataupun dekat bilik air untuk sedut udara. Itu dia ada. Tapi sebenarnya tak. Untuk ketahuan kita, sebenarnya kapitalis barat telah menentang wujudnya kipas angin yang berpusing mengikut pusingan tawaf. Sebab tu tak ada. Tapi sekarang telah ada sebuah anak syarikat Melayu di Malaysia ni. Dia mencipta kipas angin helikopter, kipas angin besar yang pasang kat masjid tu, dekat dewan-dewan tu. Kipas angin dia pasang tu mengikut pusingan tawaf. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kipas angin yang dipasang ikut pusingan tawaf. Saya ambil contoh masjid yang saya pernah jumpa, Masjid Seberang Jaya di Pulau Pinang, Masjid 51A di Petaling Jaya. Begitu juga dengan masjid di saya tak ingat di mana, tapi ada 3-4 Masjid Selayang. Masjid Selayang di Kuala Lumpur. Masjid-masjid semua ni, kipas angin helikopter dia berpusing ikut pusingan tawaf. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kalau kita duduk di bawah dia, kalau kipas angin tu berpusing ikut pusingan jam, kalau kita tutup dalam satu bilik yang bilik kecil, tutup bilik tu, pasang kipas angin dia, jangan pasang aircon. Duduk beramai-ramai. Mungkin selepas 10 atau 20 minit kan, kita akan merasa badan kita peluh, ataupun lebih cepat lagi, ketiak kita akan berlengas. Sebab ketiak kita dia bila panas dia akan berlengas kan, dia mengeluarkan air. Tapi kalau kita duduk bawah kipas angin yang pusing ikut pusingan tawaf, tanpa pasang aircon, kita tak akan panas. Sebab apa? Sebab angin yang dihasilkan oleh kipas yang pusing ikut pusingan tawaf, dia seperti tepi pantai. Dia angin segar dan menyegarkan. Sebab itulah kapitalis barat menentang kipas angin yang berpusing ikut pusingan tawaf. Sebab bila kipas angin tu ada, artinya kilang aircon, kedai aircon, tukang servis aircon akan tutup kedai. Jadi dia tak nak. Dia kata dengan ada kipas angin tawaf ni, dia kata bisnes tak jalan. Dia nampak tu. Tapi kita sebagai pengguna kita nampak lain. Sebab kipas angin punya pusingan tawaf ni, dia menjimatkan tenaga berbanding aircon. Aircon 1 jam, 1 horsepower sama dengan lebih kurang 2 hari non-stop kipas angin biasa berpusing. Nampak tak betapa banyak current digunakan oleh aircon? Sebab tu ditentang. Begitu juga tentang boomerang. Boomerang berpusing mengikut pusingan tawaf. Dia baling pun ikut tawaf, boomerang tu pusing pun ikut tawaf.